tahan 5 minit dah pancut. Tu kira premature ejaculation ke doktor? Sebenarnya berapa lama perlu bertahan semasa bersama tu subjektif. Jawapan kepada soalan ini berbezalah mengikut individu. Ada orang dia expect lama lah, lebih daripada 15 minit ataupun lebih daripada 30 minit. Ada orang cukup selesa dalam 3 ke 5 minit. Mengikut statistik global, secara purata lelaki hanya boleh bertahan selama 3 minit sahaja. Jika anda tahan lebih lama pada 3 minit, itu dikira bonus lah. Bagus untuk anda. Dan jika anda kurang pada 3 minit, itu yang kita risau. Kemungkinan anda ada masalah pancuk awal. Jadi dapatkan rawatan segera. Untuk masalah pancuk awal ni, kita ada beberapa rawatan yang kita boleh offer lah. Antaranya rawatan ubat, rawatan spray, rawatan krim. Ini semua untuk bantu anda lambatkan ejakulasi. Jika anda ada masalah pancuk awal ataupun premature ejaculation kurang pada 3 minit, jangan risau, datang jumpa dengan saya untuk dapatkan consultation. Kita akan berikan rawatan yang tepat untuk anda.